Cara orang miskin jadi kaya? Maaf, bukan dengan kerja siang malam macam hamba. Kau mati-matian kerja overtime, tapi bank account tetap kosong. Orang miskin dan kelas pertengahan kerja untuk duit. Kau tukar masa tenaga peluh dapat gaji. Bila cuti, duit pun cuti. Bila berhenti, duit terus berhenti. Simple, itu reality. Orang kaya lain. Duit mereka tak tidur. Duit mereka bekerja 24 jam. Tak pernah MC, tak pernah minta cuti tahunan. Mereka letak duit dalam pelaburan, dalam bisnes, dalam aset. Duit tu beranak. Duit tu buat duit lagi. Masalahnya, ramai orang miskin suka tunggu jadi kaya dulu baru nak melabur. Padahal itu terbalik. Kau kena melabur dulu, walau sikit, baru duit tu belajar kerja. Mulakan dengan benda mudah. Tabung haji, ASB, unit trust, saham patuh syariah atau kripto. RM100 sebulan pun boleh jadi pokok besar bila cukup masa. Tapi tak, kebanyakan orang lebih suka buang duit beli benda yang bagi kepuasan 5 minit daripada benda yang bagi kebebasan 5 tahun. Bila kena scam cepat kaya, baru nak menyesal. Senang cerita ramai nak kaya cepat, tapi tak nak kaya betul. Ingat, jangan tunggu duit lebih baru nak mula. Kau mula dulu, baru duit tu tahu kerja untuk kau. Kalau tidak, sampai bila-bila, kau kerja untuk duit, bukan duit kerja untuk kau.